Okey, Assalamualaikum dan macam biasa jumpa lagi kat channel Abang Yudi. Seperti biasa kita explore bangunan-bangunan lama di Kuala Lumpur ni. Seperti yang tuan-tuan lihat sekarang abang ada dekat Hainis Kampung Baru tulis kat sana, tapi ni Jalan Raja Muda Abdul Aziz. Kita akan explore dekat ni stesen monorail Coket, Pelabuhan Monorail Coket. Kita explore lagi bangunan ni yang kita tunjuk ni, terus ke Jalan Tunku Abdul Rahman kat sana, ataupun zaman dulu orang panggil Jalan Batu. Okey, kita nak tengok bangunan lama yang ada dekat sini, tapi kita tak sampailah ke Coket, ke lokasi ini saja. Antara bangunan lama ada yang tak boleh digunakan lagi, ada yang masih digunakan, dan masih banyak kedai-kedai lama seperti nama Cina tu dan juga sebelah sana Jalan Tunku sebelah sana tu saya tak pergilah, saya tunjukkan saudara kat jalan ni saja. Ini antara bangunan lama Nandin, kedai emas ni pun kedai lama, dan juga sebelah sana tak tahu kedai apa sebelah sana. Tu bangunan lama semua tu kat belah sana. Dan kita akan explore ke belah sini. Depan sana Coket. Apa? Pelabuhan monorail, dan masih ada banyak bangunan-bangunan lama dekat sini. Macam kedai emas ni, bangunan lama. Dan yang sebelah atas ni lah, sebelah kita sebelah ni, ada jam ni rasa yang paling lama lah. Ada jam dekat jalan tu. Ni Jalan Batu Jalan Tunku Abdul Rahman. Sebelah sana tu bangunan lama sini, dan sampai dekat Dia Jambat sana. Kita akan ambil video sampai kat Dia Jambat sana lah. Tuan-tuan, ni Jalan Coket. Nampak Jalan Coket. Dia bangunan lama sampai kat Dia Jambat je. Dah lama ni, dah ubat. Sampai kat sini bangunan lama dia yang saya nampak tadi, kedai ubat lah yang paling lama. Dan juga sebelah sana belakang sana Jalan Haji Said, tu yang masih ada kedai, ada zinc lagi lah. Okey, itu sampai sini dulu lah. Kita tengok lain kali.